Okey, seterusnya, jika di plan A, usahawan akan mendapat bonus tajaan iaitu port pairing, dan secara tidak langsung, usahawan juga layak untuk menerima tawaran hadiah Golden Achievement Reward iaitu GAD bermula daripada G1 sehingga G8 mengikut terma dan syarat. Tawaran hadiah Golden Achievement Reward Guide ini terbuka kepada usahawan Bioris yang berstatus D3.5 dan D4. Syarat untuk mendapatkan poin AP mudah sahaja. Setiap kali berlakunya 5 pot kiri dan 5 pot kanan akan mendapat 1 AP. Seterusnya, syarat yang paling penting untuk redeem hadiah Golden Achievement Reward, para usahawan perlu membuat maintain penuh iaitu RM200 bersamaan dengan 88 poin. Kiraan poin maintain tersebut dikira dari tarikh maintain dilakukan. Seterusnya, pada bulan kelima, setiap 256 orang mengangkat 4 orang rakan, juga pakej D4 akan terhasil 4,096 AP. Tuan dan puan layak tebus hadiah GAD G5 bersamaan 200 AP. Baki AP tersebut akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Dan juga seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Untuk makluman tuan dan puan, usahawan yang berstatus pakej D3 hanya layak sehingga tawaran hadiah GAD G5 sahaja.